datang dekat saya. Oi, makan apa tu? Nak sikit? Mana boleh? Bagi je lah. Oi, itu makanan aku. Kau kenapa? Bagilah balik. Tak nak. Nanti aku bawa duit lebih. Beli je lah makanan baru. Lepas tu, masa saya dalam kelas, saya jagalah kelas sebab saya ketua kelas. Saya nampak dia main, saya tulis nama dia. Dia datang dekat saya cakap, "Oi, kenapa tulis nama aku?" "Sebab kau main." "Dah main kosong." Aku main slow je. Kau tak payah menipu aku nampak tadi. Kau ni kan yang pemadam kapal putih, aku padam. Oi, kau kenapa? Oi, sakit lah. Aku kena pergi bilik kesihatan ni. Semasa saya pergi bilik kesihatan, saya rasa takut dan marah. Tapi yang paling saya rasa takut lah. Kalau saya bagi tahu cikgu kaunseling, dia akan bully saya lagi kuat. So saya biar je lah. Esokkan harinya dia bully saya. Lusa dia bully saya. Setiap hari dia bully saya. Saya terpaksa lah bagi tahu cikgu kaunseling. Saya pergi dekat bilik kaunseling, cakap, "Cikgu, saya kena bully. Nama dia Adam. Ryan." "Betul lah awak kena bully?" "Ya cikgu, saya kena bully." Okey, nanti saya tengok Okey, terima kasih cikgu. Esokkan harinya, saya jalan nak pergi ke kantin. Lepas tu Ryan datang dekat saya. "Oi, bagi duit kau sekarang." "Tak nak." "Kau kan memang..." Oi Ryan, betul lah cakap apa yang kau ni pergi bully dia. Lepas rehat, kau jumpa aku dalam bilik kesihatan. Okay? Lepas rehat, dia pergi. "Cikgu, saya tak bully dia pun." Kau jangan menipu aku nampak Kau jangan aku pergi tengok CCTV sekolah. Tapi cikgu, saya tak bully dia, betul. Kau tak payahlah menipu. Kau kena gantung sekolah sebulan Dah, keluar. Okey cikgu. Sebulan kemudian, saya dengar yang Ryan tu dia kena gantung sekolah. So saya okey je lah. Lepas dia kena gantung sekolah, saya nak masuk kelas. Tiba-tiba dia datang dekat saya. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia bagi balik duit yang dia ambil tu. Kau kenapa? Kau okey tak? Dia diam, lepas tu pergi. Lepas tu saya pergi tak ada. Saya nampak dia nangis.